Pakai tak ada apa-apa punya. Good morning everyone. So hari ni 21 Jun kita di Zoo Melaka guys. Sampai pukul 10 lebih kurang. Berapa tahun lagi tu? Berapa tahun boleh dapat 2000. Dia ada tempat ambil gaap bagi makan ni. Tak terbang lah. This is Zoo and Macau. Ni tak ada rantai pun. Macam mana? Betul kan kat tu? Anda di mana? Anda di mana? Di Zoo Melaka. Kalau Macau. Boleh. 70. I don't see the fox. The fox is over here. Ni pulau Disney. Itu berapa ringgit tu yang mana? Bagi. Itu nak nanti. Mana ada RM5, RM4 lah. Itu aja. Nanti nak ayam sebab kaki ayam dan kaki. Boleh lah ayam banyak ayam. Berapa ringgit? Buat sini. 100. 100 5 orang. Berapa orang? Apa? 5 berapa? Payah beli. Tak lain tak ada RM4. Ya. Where's the animal? Nama apa? Scan kita ni. Dalam tu lah. Mana? Yang gerak-gerak. Scan kita ni. Tengok. Sunda bakal find where's the Kongkau be. Nah, scan orang. Ada bola floorball. Rakun. Rakun pun tak nampak. Situ lah. Wah, atas nampak. Ya lah. Oh, Besar-besar ni lah. what is it doing? Oh, surat. Rakun kan busuk kan? Oh, Tak ada zoom ke? nak Afrika kan. Oh, betul tak nampak ni. So guys, we jalan lagi. Okay, keadaannya tak adalah ramai sangat orang. So okay guys. So bila last time we go to Zoo? Zoo Melaka? Ibadah. Ibadah. Lupa lah. Oh, isi dia badak.
tu dia. Rhino atau story tu. Tidur je. Abang marahkan pula ayam. Kau lah ni. Abang. Macam mana kau? Kan tak nampak ayam. Okay guys, so kita sekarang dekat zoo. So kita tengah tengok the rhinos there. And jom, let's go guys. Follow me. Show dah nak start dah ni. Better saya suggestkan pergi tengok show dulu persembahan haiwan. Lepas habis tengok persembahan haiwan tu baru masuk pusing. Kalau pada pendapat saya pergi tengok show haiwan, lepas tengok show haiwan pergi kat penting zone ni, lepas tu baru naik ke atas. Baru berbaloi sebab kalau persembahan haiwan tu dia include dengan tiket, tak masuk rugi. Kat mana tu yang Situ. Abang ikut ni laluan ni, dekat laluan tram ni naik ke atas, abang akan nampak abang kakak akan nampak souvenir tau. Kat dalam souvenir tu ada amphitheater kat dalam tu. Dia 10.5. 10.5. 10.5. Masih sana tu mana? sini lah. Dah penuh kah? Tunggu sini lah dah. Persembahan apa? Kembara. Abang dah datang sampai ke depan. Dia melangkah. Ada show burung. Pertama sekali sila berikan tepukan yang gemuruh untuk anda semua. My name is Balkis and I will be your main host for today. So I'm very excited to bring all of you with me, di mana anda semua berpeluang untuk menyaksikan bagaimana kehidupan liar kami memburu dan menjalani kehidupan seperti di habitat semula jadi mereka. Sebelum kita bermula, saya ingin mengingatkan anda semua untuk tidak mencuba mengeluarkan tangan, mendekati ataupun menyentuh mana-mana hidupan liar yang berada berdekatan dengan anda untuk keselamatan anda dan hidupan liar kami. Ibu bapa yang membawa anak-anak kecil turut diingatkan untuk sentiasa mengawasi anak-anak anda dan memastikan mereka kekal di tempat masing-masing. So, are we clear on this? Yes? Very good. So, are you guys ready for the show? Tak semangat lah. So, are you guys ready for the show? Alright, so without any delay, let's begin our animal embrace show by introducing our first bird that can be found in the heavy tropical rainforest. Our rhinoceros hornbill ataupun turut dikenali sebagai burung enggang badak. Burung ini turut dikenali sebagai burung kenyalang di negeri Sarawak dan merupakan simbol kebanggaan dan keberanian di negeri Sarawak. Sarawak juga dianggap sebagai rumah kepada spesies burung enggang ini kerana 8 daripada 54 spesies burung enggang di dunia boleh didapati di Sarawak. Dan aksi yang anda saksikan sebentar tadi adalah bagaimana burung enggang ini memburu serangga yang berterbangan di udara seperti ini habitat semula jadi mereka. Burung enggang ini akan terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk melindungi kawasan teritorinya daripada ancaman busuk. So, Mr. Hafiz want to try one more time. So, all eyes on our rhinoceros hornbill. Jom kita lihat kita punya burung enggang kita. Lihatlah bagaimana ia membina momentum. So, it's against flight. With the catchy foot and
Yes, let's catch the fruit. Burung ini mempunyai kas ataupun tanduk di kepala mereka yang boleh mengeluarkan bunyi untuk menarik perhatian bakal pasangan mereka ketika musim mengawat. Burung enggang ini juga merupakan spesies burung terbesar di Asia. Alright, burung enggang yang bersama Mr. Hafiz sekarang adalah burung enggang betina kerana bobolan matanya yang berwarna putih. Manakala burung enggang jantan memiliki bobolan mata yang berwarna merah. So that's it from our rhinoceros Hornbill. Please give a clap to our rhinoceros Hornbill and thank you to Mr. Hafiz. Selepas berjumpa dengan spesies burung terbesar di Asia, saya ingin bawa anda semua berjumpa dengan spesies burung nuri yang sangat kecil. They coming all the way from Brazil. So let's welcome our sun conure ataupun turut dikenali sebagai burung matahari. Lihatlah bulu pelebar mereka yang menyerupai cahaya warna matahari dengan kombinasi warna oranye dan kuning keemasan. Walaupun badan mereka sangat kecil, tapi mereka mempunyai suara yang sangat kuat dan sangat nyaring, mana ia digunakan untuk mencari ahli kumpulan mereka ketika mereka sesat di dalam hutan. Dan jangka hayat mereka boleh mencecah 30 sehingga 35 tahun. So that's it from our sun conure, burung matahari. Selepas berjumpa dengan beberapa spesies burung, saya ingin bawa anda semua berjumpa dengan spesies haiwan mamalia yang memiliki kepintaran. So let's focus on the idol right now. A little bit messy. Banyak sangat tin-tin kosong yang bertaburan. So, saya ingin meminta haiwan kita untuk mengutip tin-tin kosong tersebut dan masukkannya ke dalam tong sampah yang disediakan. So, let's welcome our adorable raccoon. Where is our raccoon right now? Where is our raccoon? I think our raccoon is a little bit shy today. It's okay. Where is our raccoon right now? Yeah, with Mr. Hafiz. Jom kita tengok bagaimana raccoon ini mengumpul sampah dan masukkannya ke dalam tong sampah. Yeah, how clever is our raccoon? Alright, the next cat. Alright, keep going. And put inside the dustbin. Not the last two cat. Alright, keep going. It's okay. And the last cat. And yes, put inside the dustbin. Untuk pengetahuan anda semua, raccoon ini memiliki IQ yang sangat tinggi di mana ia digunakan untuk mengetirukan serangga-serangga yang berada di atas dahan-dahan pokok. Seperti yang kita tahu, raccoon ini gemar membasuh makanan mereka bukan kerana makanan tersebut kotor, tapi ia ingin memastikan makanan tersebut selamat untuk dimakan dengan bantuan saraf yang tertumpuk pada tapak tangan mereka. So that's it from our adorable raccoon. Please give it up to our adorable raccoon. And thank you again to our performer, Mr. Hafiz. Seterusnya, saya ingin meminta anda semua yang berada di dalam amphitheater untuk senyap sebentar. You guys hear something? Something excited to meet you guys. I think it's on the water. It's not right here. It's also not right here. Where is it? On the mangrove area right now, we have our semi-aquatic animal, our Asian small claw otter ataupun turut dikenali sebagai memerang. Alright, pada hari ini kami akan mendemonstrasikan kepada anda bagaimana memerang ini akan menangkap ikan seperti di habitat semula jadi mereka. Alright, Mr. Hafiz, what do we have here? And what will we do with it? Alright, Mr. Hafiz, we throw the rubber fish and let's see how our otter go and catch it. I think our otter is a little bit hungry today.
that Mr. Hafiz is making it through? Look, our otter is swimming to the rubber fish, aiming straight for it, and yes, it's catch the rubber fish. And look, our otter is turning back. I think our otter want to give it back to Mr. Hafiz. Let's see. Alright, look. And he give it back to Mr. Hafiz. Alright, untuk pengetahuan anda, pada zaman dahulu, para nelayan telah menggunakan hikmat memerang ini untuk membantu mereka menangkap ikan. So that's it from our author. Please give clap to our author and thank you to Mr. Hafiz. Seterusnya, saya ingin membawa anda semua mengembara jauh ke hutan-hutan yang sangat tebal. Sekarang ini akan mengeluarkan bau yang sangat busuk ketika mereka berasa terancam melalui kelenjar yang berada di bawah ekor mereka. Mereka memiliki badan yang sangat gempal, bulu yang sangat tebal di mana ia digunakan untuk melindungi diri mereka daripada bisa-bisa ular dan bau-bau sekam yang lain. Sekarang ini diterbangkan jauh daripada North America untuk berjumpa dengan anda semua di Zoo Melaka. Sekarang ini juga akan mencuri telur-telur haiwan yang lain untuk dijadikan sebagai sumber makanan mereka. Sekarang juga merupakan haiwan omnivore, mana mereka memakan serangga dan juga tumbuh-tumbuhan. So that's it from our pair of skunk. Please give that to our pair of skunk, our adult. Ayam api-api juga dikenali sebagai biological pest controller, di mana mereka akan memakan serangga-serangga perosak yang merosakkan tanaman. Dan mereka juga digelar sebagai nature dalam penggerak semula jadi. Anda lihat sekarang ayam api-api memiliki suara yang sangat nyaring, mana ia boleh digunakan untuk memberitahu jika ada ancaman bahaya yang mendekati. So that's it from our genie called our ayam api-api. So ladies and gentlemen and boys and girls, kita sudah hampir ke penghujung pertunjukan api. Sebelum itu saya ingin membawa anda semua berjumpa dengan haiwan mamalia yang memiliki senjata di badan mereka. The symbol of love, peace, harmony and also prosperity. So everyone please stay safe, stay healthy and hashtag kita jaga kita. So put your hands up and say goodbye. Enjoy your holiday in Zoo. Kambing kanak. Kambing kanak yang gini big. Cuba dimakan lah. Adik sini Dek. Dek bagi ni sini. Adik. Wah, kakak apa? Wah, kakak apa? Dah ambil makin awak. Dah habis. Kenapa kakak tak ini? Dah habis. Kenapa? Dah kakak salah. Ni. Kenapa dia ngejar akak Ya. Tapi kita kat akak ke sini, akak dah sini. Jom sini. Aku dah pulang. Sama. Tapi dah kesian. Duduk bagi dia.
Boleh cucu dia ke? Ni apa? Itu mana? Dek ni. Ni mana? Janganlah kubu dulu. Ha? Kubu. Kakak? Dekat luar berani, dalam jago. Nak try bagi. Dia tengok dulu. Merajuk. Ayah sakit. Merajuk. Kambing. Ini apa? Kambing kan? Kambing. Janganlah merajuk. Mengandung tak? Ini apa? Ni apa? Oh. Fox lah. Fox. Oh. Penny pork ni. Bye-bye. Adik, Yang Belanda ni. Ni apa? tak nampak. Dia tengah quarantine. Boy, kaki ayam kau jalan tak apa. Go. Wah, tapi. Oh, tapi. Dia kakak hari kecil lagi. Yang besar dah. Dah. Tadi kenal je tak tapi. Dia ingat lagi yang dah tu yang datang dulu ni. Kecil yang besar dah. Dia kata dia tapir dua ekor apa satu. Nama dia Bella ataupun Jana. Dan jantan ada sini pasal. Kita kena ni memang pemakanan dia lah herbivore, dia makan daun-daun ni kita kena tunggu tu. Ni nak swimming pool dia belah sana tu. Dia akan masak akan bergerak sendiri bukan kita halau dia. Ke belakang juga. Belakang pokok. Tapi Memang pemalu lah belakang tu. Dia memang aktif waktu malam, dia ada masa akan bergerak untuk mencari makan ataupun mandi.
Ni anak dia ni. Dia memang anak macam tu, dia akan grow naik atas bang. Tahu bang. Macam anak babi gitu ke? Dia ada babi. Kalau orang datang dia ada babi. Tahu pakai ni ah ni. Kasut sport ni. Memang lah. Itulah bagus kasut sport. Sedap jalan eh. Kasut ni. Kasut tu tapak tebal. Situ. Dia macam boleh masuk. Adik nak main ke? Adik nak naik ke? Boleh lah. Jadi tahu pakai topi macam ibu tadi. Topi mancing kita dekat. Oh ni hari. Wah. Jom dek. Jom. Jom tengok sana. Dah lah. Ui, ibu ni. Oh, ya. Oh, ya. Tikus. Mana tikus? Tadi tikus. Mana? Bol tadi? Tikus yang ambil kesempatan. Bang, abang nak bilang dulu. Kita pula. Jiwa je pegang dia kak. Aduh. Kecil lagi itu. Ada tikus tu. Ini apa ni? Dinosaur. Tutup, dinosaur tutup. Dinosaur tutup. Ni dua dinosaur dia. Ni Ali tak ni. Kita masih lagi berjalan. So adik nak naik apa? Kuda. Kan dia naik kuda, let's go. Itu.
Belah kiri sikit. Ni要去吗？你带路。喂，来过来的。要做好好的，不可以想下来的啊。放下来，你要放下来。要走一个圈呢，放下来，这个人没放下来。呀，呀，对，他拿一个针条，去，我了马不会有啊。来，一个先。一个没。来拿。Besar juga adik naik kot. Itu yang paling besar. Đây, dia buah lah ya. Kaya bergambar. Boleh dekat apa? Cepat. Cepat. 2, 3. 2, 3. Bukan suka sikit laki lah. Cuba. Ya. Ni dia pun yang sini. 等下踢到你。 Hari ni dah dewasa dah. Perempuan je. Tinggi kan lagi nampak adik tinggi ni tak? 7. 17. Tinggi. Adik, ini kakak kan kakak. Apa nak? Ke depan. Adik bagi dengan kakak ambil satu. Terbalik. Koyakkan lah sikit. Koyakkan sikit. Selek lah. Dekat sini. Dekat sini. Dia besar ni je. Cakap kan. Dan belang ni haiwan yang paling susah. Okey, habis. Tak suka. Nak bagi lagi. Kekuatan dia lebih kuat sikit lah daripada kuda dia. Cuma dia tak boleh lawan lah kuda polo. Kalau kuda polo tu lagi kuat. Kau nak bagi lagi ke? Dah. Ada masa. ใช่เป็นข้ามอ่ะใช่เป็นข้ามไหนใช่เป็นข้ามไม่ไหนใช่เป็น Adik. Orang cakap takkan ni. Boleh ke? Boleh pakai tangan tu. Macam biasa je jangan. Dah habis dah. Adik okey adik? Adik. Anak pula. Dia takut. tapi kasar lah dia
Dia tak ada. Tapi kejap dia tu. Tapi okey je. Lelaki dia. Ambil lah gambar. Kau tak nak gambar aku. Ha? Apa dia? Kau boy. Buaya. Buaya bagi ayam. Atau bagi kaki. Kat luar pagar. Dalam bagus lah. Alah. So guys, dah separuh Zoo Melaka ni. So untuk siapa-siapa yang datang, make sure that you pakai kasut yang bersesuaian tau. Kasut sukan ke apa, sebab dia kena banyak jalan. So you kena pakai kasut yang bersesuaian, bawa topi and pakai spek mata hitam lah. Okay guys, and ada half separuh perjalanan lagi guys. Mana? Apa tu? Let's win. Ya. Let's win. Boleh. Boleh diam ah. Boleh kan? Masuk rajin lah. Lagi berkucing. Rajin kita ni. Tahu. Itu kudu. Musa. Lompat nak? Dia terus siang. Dia betul kat atas. Dok. Lagi Ayo. tu yang mana apa Sri-Lanka lah. Monyet. Dia ada. Mak ada kan? Mak bila? Apa ni? Oh, dia lawa. Wah. Run Capuchin. Ni kasi Adin sini ya? Kawan cappuccino. Cappuccino. Cappuccino Assassino. Dari mana ni, Rik? Dari Ceritakan sikit. Brazil. What is Ini the what is this? brown cappuccino. Alright. Dia tinggal kat Brazil. Alright. Jangka hayat 25 tahun. Oh, only 25. Alright. Dia jambul lah. Janganlah buat artis TV. Ya ke? Jambul rambut mereka yang tersendiri. Jangan kasih makan. Tengok. Hai, kata habis bateri. Tak lagi nak esok eh. Apa? Musa kan? Itu tu yang
Lagi sikit guys. Let's go. Let's go guys. Muntah. Kau betul, Rik? Wah. Dari semua. Oh. Ini ya. Adik. Adik. Oh, banyak tu lepas. Mana tu banyak lepas. Wih, so. Water box. Oh, Afrika. Water park. Kubus. Kubus. 18 tahun. Kubus Elixirus. Lepas banyak lah apa? Hah? Satu, dua, tiga. Let's go guys. To the next watermelon. animal. Watermelon tu. Watermelon terjatuh. Besar tu. Kak, makan watermelon ya? Babos. Babos. Ya. In the middle of the jungle, there's a watermelon. Watermelon. So. Oh, unta. Unta? Banyak tu ada. Oh, there's a lot of cows here. Lagi 13%. This is called Banting Bosjovanensis. Alright, it's come from Malaysia, Indonesia and Myanmar. Malaysia, Indonesia, Myanmar. It's lifespan around 20 years. Active in the Dan rasa siang and malam. Pecah masuk. Kita tengok apa tu? cucuk makanan. Ada saja. Apa tu? Oh,
lihat mana. Dah cantik. Papua. Jadi Papua, Australia, Indonesia. Dia diet makan ikan, buah, serangga, reptilia kecil, seed, fruit, insects, semua jangka hayat 40 sampai 60 tahun. Dekat sana punya guys. Did you know? Dia punya tenang yang sangat kuat. Itu. Kena tarik. Lari apa? That was a tiger then. This one, Arik. Arik. Sini. Apa ni? Tengok. Harimau. Mana? Oh, dia tengah tidur. Tu? Tidur macam besar ni. Tidur kat tepi tu. Oh, leopard. Harimau bintang. Hello? Dah habis.